ikhtiari atau iktirari. Tiada sesuatu pun yang disabitkan dari dirimu. Sempurnalah ketika tu, sempurnalah. Apa sempurna ni? Sempurnalah pengenalan engkau. Boleh dibaca tiga wajah. Boleh dibaca tiga wajah, tiga cara. Tiga wajah, tiga cara. Baris pada huruf mim. Bentuk baris pada huruf mim. Boleh baca tiga wajah. Kamula, kamila. Boleh kamula, kamila. Kamala. Mim tu boleh baca tiga wajah. Baik. Sempurnalah keyakinanmu. Yakin kita tu sempurna. Kerana engkau sudah merasa cukup dengannya ta'ala. Kerana di waktu tu engkau dah betul-betul bergantung dengan Allah. Ataupun makna al-istighna'u an kulli ma siwah wa muftakir kullu ma adahu ilaih tu dah pun berbenih. Bila kita kata ketuhanan ni tadi, segala sesuatu berkehendak kepada Allah. Perasaan tu ada tak di dalam kita? Di dalam rasa dalam perasaan kita tu hanya Allah yang mengenyangkan, yang menghidupkan. Dengannya kita rasa selamat, dengannya kita rasa dapat pertolongan. Jadi tawakallah maksudnya begitu. Yakinmu sempurnalah. Kerana engkau sudah merasa cukup dengannya ta'ala. Dan apabila tidak lagi bagimu kewujudan di sisimu, sampai ke satu keadaan wujudmu tiada. Tadi perbuatanmu tiada. Gerak diam darimu tak pandang, tak pandang darimu, tapi terbit daripada kejadian yang dijadikan oleh Tuhan atau disebut sebagai perbuatan Tuhan. Yang pertama. Tapi kalaulah dah sampai satu keadaan di mana apabila tiada lagi bagimu kewujudan, wa idza lam yabqa laka wujudun indaka. Apabila tiada lagi bagimu kewujudan, apabila tiada lagi bagimu kewujudan di sisimu, dengan bahawa engkau lenyap dari segala sesuatu selainnya ta'ala. Maknanya engkau lenyap wujudmu tu. Selain pada ta'ala sahaja yang mawujud. Sempurnalah ketauhidanmu. Tadi sempurna keyakinanmu. Yang ni sempurna ketauhidanmu. Martabat tauhid kan, tauhidul af'al, tauhidul asma, sifat dan zat. Jadi sempurnalah ketauhidan bila sampai kepada wahdatul wujud. Memandang hanya yang ada Allah, tak kira adalah dalam apa keadaan pun. Jadi di mana duduknya wujud-wujud yang lain ni? Ada wujudnya lain ni di martabat waham, di martabat majaz. Jadi keadaan wujud-wujudnya lain ni tadi, kalau kita nak memandang wujud Allah tanpa dihijab, bagaimana? Maka dicontohkan wujud-wujudnya lain ni tadi, umpama kendi, umpama air, umpama kendi, umpama ombak dan laut. Hakikatnya air, begitu. Sama ada yang berupa atau tak berupa. Pandang segala yang wujud ni wujudullah. Bukan membentukkan Allah kepada wujud yang berbagai rupa ni. Bukan macam tu. Tapi rupa ni tadi menunjuk kepada sungguh wujud Allah. Jadi wujud-wujud yang lain ni tadi, wujud yang sangka. Habis yang kita tengok tu wujud Allah lah tu. Yang maha ada tu. Apa kendi tu bekas ayak, mana teko lah, dibuat daripada ayak dan dibekukan jadi teko dah. Sungguh pun dia tu tadi berupa teko, berupa ombak ayak tu, berupa laut ayak tu. Tapi hakikatnya yang ditengok tu tadi adalah air. Rupa tu tadi adalah tempat nyata air.
rupa tu tadi tempat nyata air. Maka setengah ulama mentafsirkan alam ni tadi nusqatul wujudul haq, makna salinan wujud Allah. Bukan Allah menjadi rupa-rupa wujud ni, seperti mana ayat menjadi rupa-rupa wujud ni, tetapi itu hanya sekadar mendekatkan faham. Kalaulah sampai kepada keadaan ni, maka sempurnalah ketauhidanmu. Kerana ketidakmampuanmu untuk mendapatkan suatu makrifah yang terhasil bagimu, maka ia adalah kemuncak yang pasti tidak dicapai. Kepada makna inilah terdapat isyarat dengan sebuah khabar, Maha suci engkau, kami tidak mampu mengenalmu sebenar-benar pengenalan. Di martabat ni tidak lagi ada iktibar benda, iktibar wasilah, iktibar sifat, apa pun tak ada ni iktibar, mana tak ada melalui sebab apa pun, kerana dah mati, dah tiada yang lain, hanya ada Allah. Jadi diisyaratkan Maha suci engkau, kami tidak mampu mengenalmu sebenar-benar pengenalan. Maksudnya Allah lah yang mengenal diri dia. Dan sebuah khabar, sesiapa yang mengenal Allah, keluarlah lisannya. Siapa yang mengenal Allah, tiada lagi ibarat apapun yang boleh membawa, yang boleh digambarkan. Dah kenal Allah, maka tetap keadaan dia sempurna. Laisa kamisli syai', terkeluar daripada apa-apa ibarat dan gambaran. Jadi Allah lah yang mengenal diri dia. Diisyarat dengan hadis-hadis tu. Ahlul batini ail haqiqati ma'al yakin li khulusihim min wahmil rusum wa inkishafil ilmi laduni lahum fa'ayanuhu wa syahaduhu fasaru ala yakinin sabitin jazimin wa ibtida'ul yakinil mukasyafatu summal mu'ayanah summal musyahadah. Walizalika qala Amir bin Abdi Qaisin law kushifal ghita'u mazdatu yakinan. Baik. Ahli batin iaitu ahli hakikat, iaitu hakikat. Bersama keyakinan mereka, kerana mereka telah bebas daripada kewahaman rusum, yakni kesan-kesan makhluk, dan tersingkap bagi mereka ilmu laduni. Maka mereka melihat serta menyaksikannya dan menjadikan mereka berada di atas keyakinan yang kukuh lagi kejam. Ala yakin sabitin jazimin tu. Dan permulaan yakin adalah mukasyafah, kemudian muayanah, kemudian musyahadah. Kerana demikian, Amir bin Abdul Qais berkata, jika disingkap tadbir, pasti tidak bertambah keyakinanku. Keyakinan bertambah ni tadi kerana belum disingkap. Kalaulah menjadi ahli hakikat, mereka dah melihat yang patut dilihat. Apa yang patut dilihat? Yang wajibal wujud tu, yang maha sempurna tu. Mereka dah melihat. Jadi tak ada bertambah-tambah apa. Jadi kalaulah nak iktibarkan yakin, maka muncullah istilah yakin ni. Mukasyafah, martabat awalnya, kemudian muayanah, martabat mutawasitnya, kemudian musyahadah, martabat yang muntahi. Maknanya hal keadaan yakin ketiga-tiga ni. Kuatnya yakin dengan sungguh wujud Allah ni, maka gugurlah segala rusum mawujud yang lain. Segala kewujudan makhluk ni, kewujudan diri ni, ananiyah ni tadi gugur.
bersih daripada ruang pandangan mata hati tu. Hati ni sentiasa dengan Allah dah. Bila tu? Bila mana hilanglah segala rusum dan tersingkaplah segala ilmu daripada ilmu laduni. Maka bermulalah perjalanan mereka tu dengan keyakinan. Maka melihatlah mereka itu dengan penglihatan yang tiada tambah atas makna istilah-istilah tadi. Nak kata mukasyafah lagu mana, pasti dah nyata. Nak kata musyahadah bagaimana, istilah-istilah tak bermain bagi ahli hakikat. Wa ahlu zahir ay syari'ati ma'al imani bil ghaib la bil musyahadati li baqa'i rusum wa biwukufihim ma'a zawahir muta'alliqatil iman. Ahli zahir merujuk kepada iaitu syariat bersama keimanan dengan perkara gaib, tidak dengan musyahadah, sekadar percaya tetapi tidak mengalami sendiri wujud Allah tu. Tidak melihat sendiri perbuatan Allah. Dia boleh berkata dengan iman dia yang berbuat segala alam ni Tuhan. Tapi tak melihat dengan hati dia, di situ je. Kalau kita ubah sikit, yang di iman tu tadi bukan sekadar duduk di dalam sudut gaib, tapi dinyatakan dengan yakin lalu dilihat. Singkapkan yang lain, yang hak lain tu disebut sebagai waham ataupun wujud yang majaz ni tadi tak diperhati. Diri ombak tu waham, wajah ombak tu waham, yang hakikat ada air. Jadi bentuk ombak tu tadi yang boleh terhijab dengan air tu tadi cuma pada sangka je. Di situlah kita boleh melihatnya wujud air tu. Tengoklah Allah wujudnya di alam ni. Tak perlu nak cari di lain, di dimensi lain. Tak pernah nak renyut-renyut lah tengok. Tapi yakin. Tengok dia kita ni yakin wujud Allah. Cumanya kita fahamlah wujud Allah dalam rupa nyata. Wujud bukan nyata berbentuk wujud tu. Bukan menjadikan wujud Allah tu berwajah, berbentuk. Bukan macam tu. Kerana masih itu yang dilihat oleh ahli batin. Tapi kalau tak nampak macam tu, tak sampailah kesudahan maqam tauhid. Tak melihat Allah berbuat, tak sampailah kesempurnaan yakin. Boleh beriman ya, tapi tak sampai yakin. Boleh percaya ya. Kerana masih kekal rusum kesan-kesan makhluk bagi ahli zahir ni kuat sangat. Padahal rusum-rusum ni sebenarnya tak lain dari Allah tu. Pendek kata dalam kaedahnya, Allah ni dekat tak bersentuh dengan kita, jauh tak berjarak. Susah lagu tu. Wujud Allah dengan kita ni jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Habis sangka lain-lain lah. Ana inda zanni abdi, aku berada dalam sangka hamba-ku. Disebabkan mereka terhenti pada perkara-perkara zahir yang berkaitan keimanan. Terhenti maknanya jumut di situ. Mereka jumut di situ maknanya terhenti, terpenjara di dalam hal-hal iman. Percaya kepada hanya ada Allah, dan Allah tu tadi duduk tidak bertempat dan sebagainya, mati kat situ ya. Tak buka hati memandang wahdaniyat Allah pada wujud seperti dilihat oleh para ahli hakikat tu. Masalah sekarang dalam hal yang macam ni dihukum dia syirik. Dihukum dia syirik. Jadi kena keluar daripada syirik itulah. Wujuduka zambun, wujudmu suatu dosa, syirik. Famata taharraka qalbu sahibil yakin li ghairillahi ta'ala bi anil tafata lahzuhu min halin aw maqamin aw ghairi
naqasa yakinuhu inda ahli batin. Yang ni kita nak jaga ni. Nak kena fokus ni. Wa mata lam yakhtur lahu khatir li ghairillah kamu la yakinu fa ala sahibil yakinil muraqabatu ala dawam wa hiya mura'atu sirri bi mulahazatil haqqi ma'a kulli khatarihi wa shubbiha haluhu bi halil hirrati fi hali muraqabati lis-saydi fama takhtallatil muraqabatu ikhtallal qaradu. Baik, sama ibaratnya dalam jurunapis pun sama ya. Baik, kita nak jadi ahli yakin yang sempurna tu tak ada di martabat nafsu mulahamah. Di martabat nafsu mulahamah. Yakin yang sempurna bukan tauhid yang sempurna. Jadi apakah amalan yang perlu dibuat waktu kita nak latih batin kita ni tadi, ataupun diri kita ni menjadi ahli hakikat ataupun ahli batin. Maka disebut di sini, bila hati empunya keyakinan bergerak kepada selain Allah Ta'ala, dengan bahawa pandangnya berpaling ke arah hal atau maqam atau selainnya. Hal ni sedih, senang, dikenang diri dia. Maqam ni tadi yang dia dah jadi daripada orang fasik jadi orang soleh. Maka orang soleh ni tadi tentulah amal ibadat yang banyak dia nampak dia yang buat yang tu. Lemahlah keyakinannya di waktu tu, lemahlah keyakinan, yakin tapi tak sempurna, lemah. Bila tertoleh di dalam ingatan hati kepada yang lain, waktu tu dihukum lemahlah keyakinannya. Dilihat pada di sisi ahli batin, ahli hakikat, itu dah gagal lah tu. Penat lah gitu. Penat memang pun. Jadi orang ni dia karam, asyik dalam, dia bukan saja nak karam dan asyik, tetapi memang itulah amalan ahli hakikat. Dia bukan dengan berwirid, bukan dengan beraurat, bukan dengan apa yang dianggap oleh ahli zahir tu. Dia ahli batin. Sampai dia karam. Andai katalah dia karam tu sehingga dia lupa waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, bagi diri dia tak masalah, lupa kan. Hanyut dia dalam keadaan lagu tu. Lupa dia makan atau dia minum. Lupa dia pakai baju apa. Kadang-kadang sampai terlupa nak pakai seluar pun. Jalan lagu tu. Sampai bini dia pun nak malu. Apa dah jadi dengan itu hari duk elok kan. Ngaji, keluar rumah tak pakai seluar. Gitu kan. Jadi dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Sebab fa'aina matuwalu fasama, nyata Allah tu. Dia lupa. Dia kenyang pun dia lupa, dia lapar pun dia lupa, dia buat apa dia lupa. Yang dia nampak Allah buat apa. Sehingga lagu tu bagi ahli batin dia nak lagu tu. Itulah zikir ahli batin ataupun al-hakikat. Ni nak ambil ijazah dekat mana ni? Kalau kita buka dalam asrar, sirul asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni, dia ada cerita tentang talqin. Talqin kalimah la ilaha illallah tu kan. Dia membawa huraian dalam sirul asrar tu kepada makam al-fana fillah ni lah. Sehinggalah beramal sungguh atau menerima sungguh la ilaha illallah tu, kejadiannya tidak rasa dalam perasaan kita, tidak nampak dalam pandangan perasaan kita kecuali Allah. Dia begitu. Di sisi al-ibad, dan bila tidak terlintas satu lintasan baginya dalam hatilah kepada selain Allah, sempurnalah keyakinannya.
maka hendaklah empunya keyakinan sentiasa muraqabah. Nak elak daripada terbabah, jadi terbabah, tergelincir daripada tak muraqabah atau terlintas kepada yang lain tu hanya dengan perasaan juga. Kalau kata nak lagi baik, pegang tasbih lah. Zahir tu dia tak menjadi kepastian yang batin tu sungguh, tapi sekadar alamat. Sebagai sekadar alamat. Sebutlah la haula wala quwata illa billah, atau kalimah la ilaha illallah afdalul zikri kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarlah tak sedap orang dengar pun, yang kita bercakap tu dengan zauki, batin kita sedang mengalami peristiwa Allah buat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iaitu memelihara apa muraqabah tu? Iaitu memelihara rahsia, sirnya, dengan memerhati al-haq pada setiap lintasan hatinya, pada setiap lintasan rasanya, pada setiap lintasan ingatnya. Jangan ke lain. Susah ni. Dengan memerhatikan al-haq, dengan memerhatikan Allah, dengan memerhatikan wujud Allah tu. Tak kiralah di mana yang dilihat, pada af'al ke, pada asma' ke, pada makam yang tauhid 4 tu lah. Pada setiap lintas hatinya jangan ada tercela, jangan ada tercacat ke lain. Keadaannya ini diumpamakan seperti seekor kucing. Ini yang kata semacam kitab Nafis ni, yang sedang memerhatikan buruannya. Maka apabila berlaku kecuaian ketika pemerhatian, pasti tidak tercapai maksudnya. Macam kucing tu lah, misai pun tak bergerak. Kalau kaki tengah bergerak tu terhenti begitu ya. Dia punya itulah ibarat kepada fokusnya atau makna muraqabah tu dalam bahasa moden ni, fokus lah kan. Ketumpuan yang sungguh. Macam mana tu, dia tak sedap di kiri dia ada apa, di kanan ada apa, dia buat apa tak sedap, yang ada benda tu je. Lalu kalaulah kucing tu tak macam tu dah tentulah as-said, buruan yang akan hilang. Begitulah bila kita tak sungguh dalam muraqabah, dalam makna contoh macam kucing memberi tumpuan kepada lubang tikus itu, begitulah hasil dia, kita terlepaslah buruan nak dapat memandang Allah tu. Wa mata taharraka qalbu sahibil imani bil ghaibi bi ghairin wa fi nusqatin li ghairin amril ilahi naqasa imanuhu li'anna al imana yanqusu bil ma'siyati kama yuridu bi ta'ati akhzan min khabar la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Baik. Wa mata taharakal amru ilahi wa qama bi kamula imanuhu billahi ta'ala. Bila bergerak hati empunyanya iman dengan perkara gaib, kepada selain, pada satu nuskah bagi selain suruhan ilahi, lemahlah imannya. Kerana keimanan itu berkurang dengan maksiat, seperti mana bertambah dengan ketaatan. Berdasarkan khabar hadis, tidaklah berzina seorang penzina sedangkan dia beriman ketika dia berzina. Dan bila bergerak suruhan ilahi dan ia melaksanakannya, sempurnalah keimanannya dengan Allah Ta'ala. Baik. Iman pun macam itulah juga. Iman kan benda batin, tetapi iman tak sampai kepada makam yakin yang sempurna sebab terlintas lagi selain dia. Tetapi iman ni tadi akan menurun bila mana keinginan kepada maksiat. Dan iman tu akan meningkat ketika mana keinginan kepada taat dan melakukan taat. Jadi iman tu dia naik turun berdasarkan hadis tidak berzina oleh seorang yang berzina, tidak beriman
tidak berzina oleh orang berzina. Ketika berzina tu dia sedang beriman, maknanya tidak ada iman ketika buat maksiat. Mafhum hadis ni, iman tu menurun, iman tu boleh menaik, iman tu boleh menurun, berdasarkan hadis ni. Jadi iman ni nilai dia di situ. Tapi kalau kata batin, nilai dia di mana? Sebab dia masuk dalam hal yakin. Maka dia dah jadi lemah dah yakin ni bila kita dah tergerincir kepada selain Allah dalam rasa dengan siapa tu, kelihatan apa tu, rasa dengan makhluk, kelihatan makhluk, yakin tu dah lemah dah. Tapi dalam bab iman pada perbuatan, yang ni tak tahu nak ukur ni, nak ukur jatuh tak jatuh yakin ni pada gaib tu juga lagi sulit. Iman boleh ukur naik turun lemah kuat dia pada perbuatan zahir. Kalau yang had keyakinan ni, yang ahli hakikat ni, nilai dia pada gaib tu, pada batin tu juga, belum zahir terkeluar lagi. Maknanya dia boleh tidak ahli hakikat walaupun dia beriman. Tetapi orang beriman, tetapi orang beriman, orang hakikat pasti dia beriman, tapi orang yang beriman belum tentu orang hakikat. Jadi apa yang dibahas dan dilihat oleh ahli hakikat tak pernah dirasa, disentuh oleh orang yang beriman. Sebab orang beriman ni dia terperangkap dengan rusum yang zahir ni. Orang ahli hakikat dia terkeluar daripada rusum zahir ni. Semua ni Allah dah. Mana semua ni tadi segi mana? Tauhid tunggal Allah pada perbuatan. Dia karam dalam tu, nak buat macam mana? Keadaan dia memandang macam tu. Dia berdiri dengan Allah, duduk dengan Allah. Apa lagi yang lebih daripada apa yang dilihat dia? Apa lagi yang lebih sempurna daripada apa yang merujuk kepada Allah? Apa lagi yang lebih menjadi tujuan besar daripada merujuk kepada tujuan dekat Allah? Dia hendak Allah ya. Bukan maksudnya tak semayang, tapi cerita keadaan tu, kenampakan dia tu. Apa yang dianggap hijab, dianggap lekeh ataupun dianggap celah oleh ahli hakikat, tak pernah tersangka oleh ahli syariat. Nilai rendah tinggi dia tadi tak nyata pada zahir, pada nyata pada tergerincir yang lain lah. Jatuh lah tu. Tapi kalau orang syariat, dengan perbuatan tu, bila dia buat maksiat, iman dia gugur, iman dia lemah. Bila buat taat, iman dia menaik. Tapi kalau ahli hakikat tak nampak alamat zahir tu, maknanya sungguh pun dia ahli taat, belum tentu dia ahli hakikat. Tapi kalau ahli hakikat tu mestinya dia ahli taat. Macam tu yang sebenarnya man jumi'a bainahuma, kaedah tu faqat tahaqqaqa, yang menghimpunkan hakikat dengan syariat tu, sesungguhnya orang tu benarlah. Maksiatu ahli yakin kufrun indahum li ihlali bih wa li annal hasanatil abrari sayyiatul muqarrabin fa ala qadri su'udi yakunul hubud. Wa min zalika qawlu Sayyidi Umar bin Farid rahimahullah, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan fadaitu biriddati. Wa mislu hadza yuktamu an ghairi ahli yakin. Wa maksiyatu ahli iman bil ghaibi naqsun fihi lima marra. Maksiat ahli keyakinan dihukum sebagai kekufuran di sisi mereka, kerana ahli ahli yakin ni, ahli hakikat ni, kufur kerana berlaku kecacatan padanya, dan kerana kebaikan orang-orang baik merupakan kejahatan orang-orang muqarrabin. Sekadar mana ketinggian, begitulah dahsyatnya kejatuhan kafir tu. Aduh. Maksiat ahli yakin ni kafir tu.
Tapi kalau maksiat ahli zahir, belum tentu kafir lagi. Betul tak? Orang tak sembahyang, dia tak sembahyang, tanya dia menolak kewajipan ke atau malas? Kalau malas dia tak kafir. Tapi kalau kata tak wajib, kafir lah. Tapi kalau ahli batin ni Allah terus jadi kafir terus. Jadi betapa halusnya timbang nilai level renungan ahli yakin ni, dan betapa berat, lagi tinggi naik, lagi berat jatuh, lagi sakit jatuh dia. Kalau kita ni ahli yakin, kena syahadah gak lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kafir kan? Maknanya nak kena syahadat tu. Sebab tu kalau kita tadi nak menerima kaedah hakikat ni, mesti talaqi dia la ilaha illallah. Maknanya talaqi la ilaha illallah tu bukan la ilaha illallah, bukan lagu tu. Yang tu kita pun la ilaha illallah kita tiru sebut. kena hurai makna makna al-istighna'u an kulli ma siwa wa muftakir kullu ma adahu ilai. Maksudnya kena hurai makna ketuhanan tu sehinggalah sisi tidak ada penyengutuan. Bukalah sirah asra tu, dah akan cerita berlegar lagi tu dengan tajuk dah lakinu mautakum la ilaha illallah tu. Maknanya kena ajak makna fana fillah tu, baru sampai bagi ahli yakin. Berat. Maka ahli yakin ni atau ahli hakikat ni, kemaksiatannya membawa pada kekufuran, membawa kepada kafir. Kenapa? Kebaikan orang-orang baik masih merupakan kejahatan orang-orang yang muqarrabin. Kaedah dia macam tu. Macam bulan lah kan, bulan. Kalau kata bulan yang mulia ataupun tempat, buat maksiat di luar masjid satu dosa, tapi kalau buat maksiat dalam masjid double dosa tu. Agak-agak lah kan. Buat maksiat di tanah halal biasa dah satu dosa, tapi kalau buat maksiat di tanah yang dimuliakan, tanah haram tu, double dosa tu. Jadi disebabkan kemuliaan ni, maka dosa dia pun agak berbeza. Ahli yakin ni orang mulia. Ahlillah ni orang mulia. Jatuh je, dia tak ada jalan lain dah, syahadat baliklah. Dan istighfar lah kan. Sekadar mana ketinggian, begitulah dahsyatnya kejatuhan. Daripada hal demikianlah tercetus ucapan Sayyidi Umar bin Al-Farid rahimahullah, sekira-kira andai kata terlintas satu kehendak kepada suatunya lain, kepada suatu selain engkau, pada diriku, walaupun dalam keadaan lupa, aku jatuhkan hukum murtad ke atas diriku, terkeluar Islam dah. Aku dah tak sembah kau, aku dah tak mengaku kau Tuhan dah. Murtad tu bukan kata. Jadi bagi ahlillah ataupun bagi ahlilah hakikat, dia ni sangat ditakuti. Hal seumpama ini perlu disembunyikan. Ni tak boleh cakap korang selain daripada ahli yakin saja. Kalau buat keluar orang kata ni over lah sangat. Kena over lah sangat. Dalam hukum tak macam tu Allah bukan mazlim hamba dia. Banyaklah buat keluar firman nas hadis dia kan. Laisa bizallamil abid kan. Itu bukan daripada hukum biasa, tapi segi hukum ketinggian dan kemuliaan tu. Dan maksiat ahli iman dengan perkara ghaib adalah kekurangan pada keimanannya, seperti mana yang telah dijelaskan. Wa'lam annal khatira ma yaridu al-qalbi bi iradati rabbi wa huwa khamsatu aqsamin: khatirun rabbaniyun wa huwa al-hajisu wal ilmu laduni wa la yuqti'u abadan, wa khatirun malakiyun wa aqliyun wa nafsaniyun wa syaitaniyun wa rubbaniyun yaridu min hadrati rububiyah wa min hadrati rahmaniyah wa min hadrati ilahiyah, wal farqu bainahuma anna rabbani yaridu bil jalal wa rahmaniyu bil jamal wal ilahi bil kamal, wal awwalu
wa yafna, wasani yasbutu wa yabqa, wasalisu yuslihu wa yahdi. Baik. Ketahuilah bahawa lintasan yang berlaku ke atas hati adalah kehendak Tuhan. Ianya mempunyai 5 bahagian. Lintasan pertama Rabbani, iaitu ketuhanan. Rabbani itu ketuhanan, iaitu al-hajiz dan ilmu laduni, dan ia tidak menyalahi kehendak Allah. Tak menyalahi kehendak Allah selama-lamanya. Kalau mari lintasan Rabbani ni ataupun hajiz ni, lintasan malaki kurniaan malaikat, lintasan akal, lintasan nafsani, dan lintasan syaitan. Lintasan Rabbani datang dari hadrat rububiyah dan dari hadrat rahmaniyah dan dari hadrat ilahiyah. Baik. Perbezaan antara rububiyah dan rahmaniyah dan hadrat ilahiyah. Lintasan ni memanglah daripada lintasan Rabbani, tapi dia pecah pula 3. Satu rububiyah, satu daripada hadrat rahmaniyah, satu daripada hadrat ilahiyah. Perbezaan antara bahawa lintasan Rabbani datang dalam rupa jalal, keagungan. Lintasan rahmani datang dalam rupa jamal, keindahan. Dan lintasan ilahi datang dalam rupa kamal, kesempurnaan. Apa keadaan contohnya? Contoh dia macam mana? Baik. Lintasan yang pertama itu berkurangan dan berakhirnya hilang lenyap. Lintasan yang kedua sabit dan kekal. Dan lintasan yang ketiga membaiki dan memberi petunjuk. Maknanya, kalau katalah lintasan Rabbani yaridu berjalal, fal aul yamhaqu wa yafna. Lintasan daripada Rabbani ni dia akan datang kefanaan, kelenyapan. Yang kita tak nampak ni, tak perasan ni, nampak tu lintasan yang faham tu daripada Allah lah tu. Yang bahasa Rabbani. Kita tak mengalami lagi dalam bentuk Rabbani. Kemudian wasani, dia kata yasbutu wa yabqa, yang boleh tidak ada, yang boleh datang dan kehadiran la ilaha di maqam baqa billah lah, di maqam baqa billah lah, dipanggil lintasan rahmani, dipanggil lintasan rahmani bil jamal. Kemudian lintasan yang ketiga dipanggil yuslihu wa yahdi. Yuslihu wa yahdi maknanya apa? Contoh macam Nabi Khidir tu tadi kan. Yuslihu wa yahdi. Dia runtuh bangunan, dia tebuk sampan tak. Time Nabi Musa tanya, kok mana ni? Dia jawab, inilah perintah Tuhanku. Kan? Aku dah lah, kau jangan tanya lagi lepas ni. Jadi dia yuslihu wa yahdi, dia menunjuk. Jadi kita ni tadi dalam keadaan lintasan-lintasan ni tadi, Nabi dan Rasul ni dia ada lagu mana? Waktu dia menerima segala lintasan ni, dia tak soal. Ketika melaksanakan dia tak ragu. Tak apalah kalau benda biasa-biasa, tapi kalau sampai kena sembelih anak tu, ada taklah sirah Nabi bertanya Tuhan, betul ke aku ni nak sembelih anak ni? Dia tak tanya. Dan dia terima tu tadi, dia terima tanpa ragu. Sebab dia tahu tu dari Allah tu. Waktu dia laksana nak sembelih anak tu tanpa dia berterima tanpa tanya. Dia laksana tanpa ragu. Itu perangai tanpa tahu akibat apa. Kalau standard tak apa, kalau luar biasa lagu tu. Jadi huara kat kita kan. Huara. Ini makam ahli hakikat dia lagi tu. Dia menerima lintasan-lintasan ni dalam bentuk yang kalau macam ni, lintasan bil jamal, lintasan bil kamal, lintasan bil jalal. Nampak macam mana?
la mawjuda illa Allah tadi. Anta maksudi wa ridhaka matlubi kan. Kadang-kadang kita tak kena latih ni. Nak duduk kan, la ilaha illallah. Mata hati kita terliap. Walaupun zuhir kita tu tengok, belum tentu lagi kalau kita dah tengok benda tu, kita nampak benda tu kan. Maknanya kita nak kena sebab dia punya lintasan ni dia macam telok di hujung tanduk tu. Dia kena imbang. Terperasan kali. Maknanya kalau lah telok di hujung tanduk, lembu tu ke depan, telok tu ke mana? Tak mau gitu. Kan? Kalau dia maknanya kalau lembu tu ke belakang, telok tu ke depan kan? Dia ke depan, telok ke belakang. Pasal nak ejah tu. Gelombang tu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa la ta'atika ilahi anta maqsudi. Macam-macam lah munajat yang keluar, nak fokus tu. Supayalah sekali kita dah biasa dah dalam keadaan apa pun, dalam hal apa pun dengan Allah, kelihatannya hanya Allah. Macam tu. Kalau kata nak gelintir tasbih lah, kecil tasbih tu. Habis tu kena sungguh-sungguh dengan ilmu dan dengan amal batin tu kena sungguh-sungguh. Wal abdu yasta'iddu fil jalali bisabri wa fil jamali bisyukri wa fil kamali bisakinati wa salasatu lil arifin wal khatirul malaki wal aqli li ahli mujahadah wan nafsaniyu wa syaitaniyu li ahli ghaflah. Wal khatiru iza tamakana sara hamman wa iza tamakana saniyan sara azman wa yasiru qubaila syar'i qasdan wa ma'a awwali fi'lin niyatan. Seorang hamba perlu bersiap sedia pada lintasan jalal dengan sifat sabar. Jalal tu apa? Jalal ni tadi apa ni? Baik, al-awalu yamhaqu wa yafna. Maknanya apa ni, wal farqu anna ar-rabbaniyya yaridul bijalal. Maknanya fana dan baqa tu lah. Yafna. Yafna dia panggil yamhaqu wa yafna. Baik. Lintasan jalal dengan sabar. Pada lintasan jamal dengan sifat syukur. Dan pada lintasan kamal dengan sifat sakinah, ketenangan. Ketiga-tiga ni lintasan jalal dengan apa? Lintasan jalal, lintasan jamal dan lintasan kamal ni tadi. Ketiga-tiga lintasan ini untuk para arifin yang boleh tahu jalal, jamal, kamal ni orang arif dah. Jadi biasanya kita kan dapat apa, tak dapat apa kan Allah berbuat. Tapi dalam dapat tak dapat ni ada nikmat. Makna apa juga yang berbentuk nikmat itu adalah jamalullah. Datang dari hadrat jamal. Kalau hadrat jamal, dah tentulah dia ni tadi rahmani. Bil jamal rahmani. Kalau dengan rabbani bil jalal. Kalau ilahi bil kamal. Kalau jalal ni tadi kelenyapan. Maknanya apa juga yang kita buat, apa juga yang orang buat, tak dapat ke kita. Boleh jadi al-fana dalam kelakuan kita berlaku al-fana fillah. Jadi nak tackle hal-hal tu, nak tackle hal tenang, hal rusin, hal belum qahar lagi ni. Kalau qahar kedahsyatan, mengejutkan. Dahsyat ni tadi macam mana? Macam Palestin kena lagak dengan Israel itulah. Tanpa ada daya upaya. Seluruh dunia tahu di depan mata kezaliman, contoh lagu tu kan. Kita ni tadi macam penyamun masuk rumah tu. Penyamun ni dia bukan pencuri. Kalau pencuri tuan rumah tak tahu. Tapi kalau penyamun ni
Dia mencuri depan kita dan dia menguasai kita. Dia meleceh kita tanpa ada daya upaya. Segi hakikat yang tu dilihat qahar, kedahsyatan. Menjeritlah lagu mana pun, merayulah lagu mana pun, dia tunjuklah dia bertunjuk keadaan tu berlaku tanpa ada kesian belah. Tu qahar, kedahsyatan. Dengan qahar ni lah Allah akan ambil Allah akan ambil pembalasan tanpa ada kesian. Dah dibakar hangus, dibakar lagi, dah elok dipulih lagi, dibakar pula lagi. Azab neraka tu bil qahar dia tu. Lintasan malaki malaikat dan akli untuk ahli mujahadah. Lintasan nafsani dan syaitani untuk ahli ghaflah. Syaitan dengan nafsani ni untuk ahli ghaflah. Lintasan apabila meneguh dalam hati, ia menjadi hamun, kemahuan yang kuat. Lintasan ni, kalau lintasan ni bila dah terlekat di hati, dipanggil keinginan. Apabila ia semakin meneguh, tak kiralah sama ada baik atau buruk. Apabila ia semakin meneguh dalam hati, ia disebut sebagai azab, makin kuat. Sebelum melakukan perbuatan, ia menjadi qasad, tujuan. Qasad ni bermaksud, menghendaki. Dan ketika disertai di awal perbuatan, menjadi niat lah. Awalnya hamun, kita panggil keinginan. Kemudian dipanggil azmun. Kemudian dipanggil qasdun. Kemudian qasdun ni muqtarinan bi fi'l ni dipanggil niat lah. Qasad yang berserta dengan awal perbuatan dipanggil niat. At-taqiyyu wa fi nusqatin al-muttaqi, Allahu a'la wa a'lam. Jadi kita tadi bila kita dah tahu dah segalanya tu tadi terbit dari Allah, kita tengok je lah. Sekalipun kita jatuh dalam maksiat, tengok tu perbuatan Allah. Ketika kita sedang buat maksiat pun, standard lah, tengok semua dengan Allah. Tak boleh nampak pula lagu tu, tak nampak lagu tu, bukan ahli hakikat. Bukan ahli hakikat, nak buat macam mana kan? Kalau hukum dia ahli hakikat, orang ni kan tak masuk ni, lembu masuk parit ni. Lembu masuk parit ni, bahasa-bahasa tu biasa keluar kot pakidah. Jangan duk kena kan. Depa kan ada susun kan. Susun apa? 24 ni. Daun sirih lah apalah kan. Kita pergi ambil tak kena, tengok dia macam sentuhan tak kena, ni lembu masuk parit ni. Bahasa tu kena kat kita tu. Bahasa sini apa? Bagi ada kikat ni ni lembu masuk parit ni. Dah bodoh masuk parit pula kan. Bahasa tak marah tu kan. Jangan. Ada saya pergi kenuri tu, ada satu talam tau, yang sirih dengan apa tu. Saya tanya tu apa untuk apa tu? Yang tu untuk orang tertentu Ustaz jangan sentuh, silap sentuh lagi lembu masuk parit dah. Tak tahu adab kan. Ayahanda ada kekanda, ada ayahanda, ada sentuhan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin.